Dekat tangan aku ni ada dua produk yang aku beli daripada Monster. Satu Thunderbolt Starter Deck, satu lagi adalah Pack Bolt Impact. Jadi kalau kau tahu apa artwork yang ada dalam ni, jom tengok video ni sampai habis, okey? Jom. Hola, bersama aku lagi kali ni dan Cakap Joslia. Apa khabar semua? Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita dalam segmen untuk buka pack daripada set Monster, bukan Pokemon, okey? Jadi, macam aku cakap tadi, aku ada beli dua produk daripada Monster, iaitu satu Pack Bolt Impact, satu lagi adalah Thunderbolt Starter Deck. Susah betul nak sebut. Jadi, untuk hari ni aku nak buka Thunderbolt Starter Deck, okey? Jadi untuk hari ni kita akan buka satu starter deck daripada Monster punya produk. Ini adalah set yang baru untuk Bobo Boy, tapi dia punya design kali ni adalah bukan design daripada bentuk cerita yang kau tengok dalam Bobo Boy tu, tapi dia buat ikut daripada Comics, okey? Design dia semua dah komik. Bagi aku design komik, bila aku tengok daripada depan ni saja, gambar depan ni pun dah agak handsome, agak cantik. Dan aku beli dua ni. Satu ni harga dia, kalau kau beli combo dalam 80 lebih tak silap aku. Tapi kalau kau beli satu-satu ni, harga dia lebih tinggi Sebab tu kalau nak beli, aku rasa berbaloi kau beli terus ni. Yang ni tak silap aku harga dia berapa Selalu dia ada tunjuk harga, kat sini tak ada. Tapi tak silap aku dalam 30 lebih saja, tak mahal mampu milik Sekarang ni banyak orang tengah fokus Pokemon One Piece, kita fokus pada ni Monster Galaxy Card, okey? Dan dia ada bagi satu free gift dekat aku, iaitu Mekamato Mecha Battle Card Blast, okey? Set 2/6 nanti kita pun buka saja, okey? Jadi sebenarnya akhir video ni aku ada sedikit pertanyaan untuk korang. Jadi aku nak korang tengoklah video ni sampai habis, okey? Jadi tanpa bermasa, jomlah kita buka Thunderbolt Starter Deck, okey? Jom kita buka. Jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka ni dia. Thunderbolt Starter Deck, okey? Jadi aku akan buka ni dulu, Mecha Battle Card Blast, okey? Akan datang kita akan buka apa nama ni? Pack Bolt Impact, okey? Dia sama je sebenarnya, cuma design lain-lain, tapi dia punya artwork tu pada komik, okey? Jadi kita tengok, ini dia. Macam dia terbalik tak apalah. Susun terbalik dadu dia. Cardboard ni sebenarnya sebelum ni aku dah pernah buka untuk Stack Impact ni. Yang ni aku tak pasti boleh guna tak dalam yang dia punya mechanizer tu, okey? Jadi, okey, kita tak nak bebel panjang, takut video ni je lama. Kita nak terus buka ni, okey? Sebelum tu kita tengok penerangan dulu Aku lupa pula. Starter deck, 3 poster tambahan dan kad tambahan ada tambahan. Ini kad paling rare dia. Ini apa ni? Kita akan tengok apa. Thunderbolt Starter Deck. Ni contoh-contoh kad yang ada dalam ni. Kau boleh buat gabungkan je poster, 3 kad awesome. Dan macam-macam lah penerangan yang dia tulis kat sini, okey? Jadi kita tak nak buang masa, kita terus buka ni. Kita tengok. Ini adalah poster dia ataupun tempat kalau kau nak main deck dia nanti. Okey, sebab yang ni pun nanti aku akan simpan balik. Kita boleh buka dia punya tempat dia macam playmat lah kau nak main Kau ada deck, menang, kalah. Lepas tu kau ada kalah, menang, deck. Lepas tu ada aktif dan sokongan awesome Ini kad-kad dia, kita akan keluarkan. Okey, kita akan letak atas tu. Jadi aku rasa aku tak perlu pakaikan ni. Aku simpan dahulu, okey? Simpan dulu. Macam mana lipat dia aku pun tak ingat, tapi kita letak tepi dululah. Okey. Kita akan mula daripada bawah dulu, kita akan susun kat ni. Okey. Pertama sekali kita ada Bobo Boy Taufan Aku harap benda ni muat Bobo Boy Taufan kita letak ujung sini Okey, Bobo Boy Taufan. Seterusnya kita ada kad sokongan pasu bot kita ada kad sokongan pasu bot. Dia memang ikut lukisan Comics, okey? Ke susun dia macam ni. Mungkin dia ada cara dia untuk kita susun sebenarnya. Lepas tu kita ada kad sokongan lagi, kita ada bunga api biru. Lepas bawah ni ada stiker
Thunderbolt, ada sign Thunderbolt. Oh, ni terus cantum nampaknya kat bunga dengan ni. Kita teruskan kat seterusnya. Okey, kita ada Maripos. Okey, Maripos efek 03. Jika kat jenis ini Boboiboy Taufan berada di tangan, pihak lawan tidak boleh menyerang kad di zone aktif. Itu cara dia main. Ini sambungan dia. Kita boleh nampak dia jadi poster Sangat cantik kalau kita susun. Okey, kita ada kuali. Macam aku cakap kita ada kuali. Ni pun sambungan. Aku tak pasti sambungan dia betul tak macam ni. Lepas tu kita ada Fang dan Gopal Gopal dia dah lukis komik dia smart pula Kalau Gopal ni lain sikit. Fang dia nampak lebih ganas daripada lukisan komik Fang. Gabungan macam tu. So, kita ada Captain Kaizo. Captain Kaizo ni adalah abang kepada Fang. Okey, gabungan tu cantik Dia buat macam ni. Sekejap, aku rasa macam ni kot susun ni. Kita kata kotak belakang. Yang Taufan tu nanti belah mana? Oh, ni mungkin kad tambahan. Tapi ini susunan yang betul dia susunan betul dia. Nanti sekejap lagi kau akan nampak macam poster Satu poster sangat cantik Lepas tu kita ada General Gurmida. Captain Gurmida. Yang ni yang mana? Ni aku tak tahu susun dia macam mana. Captain Gurmida. Ni bukan, aku rasa ni kad tambahan. Aku rasa lebih kurang. Seterusnya kita ada ni dia Fang. Kita ada Fang. Aku tengah tengok susunan dia. Kalau ikut kat sini, kalau Fang dia tak ada dia tak ada. Tapi aku tak tahulah. Takut dia ni gabungan ni. Ni macam ni gabungan dia. Gurmida dengan Fang ni gabungan Yang ni boleh ke gabung? Tak boleh. Okey, kita teruskan. Seterusnya Gopal. Tumbukan dodol gergasi Tumbukan dodol gergasi untuk Gopal ni. Seterusnya kita ada Maharaja Ray Ramos Maharaja. Yang ni yang jahat. Okey. Macam yang ni macam tak kena. Ke ni ada sambungan sini. Jom kita susun dulu. Tengok dia ngam tak ngam Yang ni pun tak ngam. Jadi ni memang susunan dia yang betul. Okey, dia macam ada satu cerita yang dibawakan dalam Boboiboy ni. Ramos ni pun tak ada kena-mengena. Tapi kita tengok yang seterusnya. Kita ada Adudu. Adudu ni nampak jahat sikit. Tapi ni pun tak boleh gabung. Aku tak tahu dia gabung yang mana yang ni. Dia macam tak ada kena-mengena. Mungkin aku ketepikan dulu buat sentuh waktu. Seterusnya kita ada Puak Muryong dia. Aku rasa lukisan komik ni lebih cantik daripada kalau kau tengok yang biasa lukisan komik ni lebih cantik. Aku tak tahu macam mana gabungan dia. Oh ni Puak Muryong ke macam ni gabungan ni. Tak ada kena-mengena tak boleh gabung yang ni. Okey. Seterusnya kita ada ni dia Yaya dan Ying. Okey, Yaya dan Ying boleh sambung. Dia ada design dia sebenarnya. Seterusnya kita ada Bobo Blaze and Ice. Blaze and Ice ni pun boleh gabung. Sorry lah dia nampak serabut sikit sebab kita nak kekalkan gabungan ni, nak try. Kita cuba. Yang ni bawah ke aku tak tahulah. Dia boleh kena dengan ni. Pun nampak cantik kan? Nampak cantik. Lepas tu kita ada Boboiboy Gempa dan Halilita. Yang ni boleh cantum. Boboiboy Gempa dan Halilita. Seterusnya kita ada Boboiboy Solar dan Duri. Okey, Solar dan Duri boleh gabung lagi. Aku rasa yang ni kot gabungan ni. Sekejap aku try tengok. Ya, betul. Kita dah dapat jawapan dah. Boboiboy Taufan ni ada kena-mengena Ya ke? Macam tak Macam tak. Sorry. Tak, bukan. Okey. Kita tak tepi dulu. Seterusnya kita ada Yaya. Yaya pun tak ada kena-mengena. Aku agak pening juga bila tengok macam ni. Tapi design dia sangat lawa Yaya ni. Dia nampak macam kau pernah tengok cerita Marvel. Siapa nama? Scarlet Witch. Siapa nama? Macam Scarlet Witch. Okey. Okay, seterusnya kita ada Boboiboy. Okey. Boboiboy kuasa elemental Wish. Smart kan? Kalau kau tengok ni memang smart. Aku tak tahulah macam nak gabungan dia. Kita letak je lah. Okey.
Lepas tu kita ada kuali. Kuali sudit berapi. Kuasa dia sudit berapi. Seterusnya kita ada kad sokongan. Kita ada Boboiboy Sorry versus Tambosaurus Rex. Okey, yang macam dinosaur daripada kayu tu. Okey, seterusnya kita ada kad sokongan kekal. Boboiboy Rimba versus Maharani Satria Kirana. Aku rasa memang awak dia memang sangat cantik untuk ni. Seterusnya kad sokongan lagi. Boboiboy Beliung versus Karatula. Karatula ni macam labah-labah lah. Kita ada berapa kad lagi. Ni adalah kad Osom. Tadi kad sokongan. Kad Osom air. Boboiboy air. Kita ada Boboiboy api. Macam aku cakap itu, Boboiboy Osom ni lagi lawa. Daun. Ada lagi tak? Tak ada. Ya Allah, cantiknya Pak Patu ni. Sangat cantik Pak Patu ni. Kau tengok api dan ais. Ni daun aku rasa ni, ataupun gabungan dia. Kita ada Ying. Larian kelajuan hyper. Aku rasa komik memang cantik lah. Dia kalau One Piece manga lah. Dia kategori macam manga. Okay. Kita ada Boboiboy Rimba. Rimba menjala. Jadi yang urat-urat tu menjala macam tu macam ular aku Okay. Ini dadu dia. Yang ni apa ni? Kumpulkan 9 chop untuk memenangi satu kad promo. Jadi kita boleh dapatkan ni. Tapi kena masuk tournament. Aku pun nak tournament pun tak masuk Seterusnya kita ada ini dia. Dia punya macam ada holo Boboiboy Gentar. Sangat lawa. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Gempa dan Halilita. Okey. Boboiboy Gentar cantik Seterusnya kita ada Boboiboy Rimba. Rimba. Luki komik dia lebih matang Kita nampak matured sikit. Dan Robot Satriata. Lawa. Scarlet Witch. Dan last kali kita ada Maharani Satriata Kirana. Okay. Sambaran Voltra. Aku rasa pun Boboiboy ni memang cantik awak dia. Kalau ikutkan, awak dia memang cantik sangat bagi aku. Tapi kalau sebenarnya, kalau kau ada binder, kau boleh kumpul-kumpulkan dia untuk menjadikan satu album yang sangat cantik bagi aku. Tapi kau kena beli dan ni dia boleh susun. Macam ni aku kutip balik, aku simpan balik. Sebab aku nak masukkan dia dalam box supaya dia terjaga. Sebab sebelum ni aku letak luar kan, hilang lah. Sebab kali ni aku kena jaga betul-betul. Starter deck ni memang sangat lawa dia punya artwork dia. Kalau kau ada album, ada apa, lebih baik masuk terus dalam album sebenarnya lebih selamat kau orang punya kad. Aku akan letak balik dalam ni supaya dia terjaga lah terjaga. Okay, kita letak dalam ni nanti. Letak dalam tu. Jadi episod akan datang aku akan buka ni lah, Bolt Impact. Okay. Tapi sebelum tu aku nak korang tunggu sekejap. Okay, sebenarnya aku ada satu impian yang besar sebelum ni. Aku beli set ni pun harga dia masa tu bawah 1000 lagi. Iaitu Shining Legend Aku ada 4 Shining Legend. Sebab aku sekarang ni terfikir, adakah aku dah masanya untuk aku buka. Yalah, aku tinggal lagi beberapa episod saja untuk 400. Lepas tu aku dah tak ada lagi. Jadi kalau korang rasa setuju untuk aku buka Shining Legend ni, ada 4 box ni, tapi aku akan buka dua-dua, kau komen kat bawah. Buka bang, kita nak tengok ni apa ni sebelum episod 400 Sebab aku ada 2. Aku ada 4, iaitu Marshadow, Zoroark, Mewtwo dan Pikachu. Aim utama aku adalah mencari Mewtwo yang ada dalam globe tu. Harga dia pun sangat tinggi. Kalau sebenarnya kalau aku tak buka apa, kalau aku jual benda ni pun harga agak tinggi, tapi aku tak nak sebenarnya sebab tu aku kalau boleh, kalau aku buka ni ada view Jadi kalau korang rasa patut aku buka, komen dekat bawah cakap bang buka. Cukup 5 komen kita buka untuk set ni. Ni pun dah start terkoyak dah. Dah rasa buka nanti kita akan buka lah. Saya promo card dia pun sangat handsome. Jadi itu sajalah episod kali ni. Kau rasa berbaloi tak aku buka? Komen kat bawah, okey? Kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.